Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap umat ada anak sapinya, dan anak sapi umatku ialah wang. Maka sahabat Mesir, dia musnahkan anak sapi zaman moden itu. Dan dia hapuskan konsep kehidupan bersandar kepada kertas, shilling atau cara kewangan. Dia memerintah seluruh rakyat Mesir seperti sepatutnya sebagai ayah mereka. Dia berikan setiap seorang rumah dan tidak bezakan mereka. Dia berikan roti dan makanan harian mereka secara percuma. Tiada kedai atau pasar yang akan menerima wang sebagai pertukaran barang atau harta. Manusia dibenarkan ambil apa saja yang mereka perlukan untuk menyara kehidupan harian. Dan ketakutan untuk tidak memiliki sesuatu pada esok hari lenyap dari rakyat Mesir. Dan model yang dia dirikan di Mesir menjadi model yang didambakan oleh seluruh dunia. Maka negara-negara lain membuat revolusi untuk turut serta dalam empayar Mesir yang baru yang menjadi simbol keadilan bagi seluruh dunia. Dia membawa keluar khazanah dan rahsia. Dan dia membawa keluar kitab-kitab dan versi asal Taurat dan Injil yang ditulis tanpa kerosakan. Dia bawanya keluar. Dia bawa keluar perkara-perkara, hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang telah lama hilang. Dia dirikan sebuah kerajaan seperti yang dunia tak pernah lihat. Dan yang tak akan mereka lupakan sehingga hujung zaman.